Hai kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya, Narkis Back Garden. Hari ini saya nak kongsi mengenai satu buah yang mungkin terdapat di Kepulauan Borneo saja, Sabah dan Sarawak. Okey, buah yang saya maksudkan adalah buah tarap. Kalau di Sarawak terap, kalau di Sabah tarap. Semenanjung mungkin ada yang tanam, tapi tak sure lah ada jadi buah atau tidak. Inilah bentuk buahnya, bau agak kuat, berbulu tapi agak kesat. Buah ni masak dah kawan-kawan. Bukanya mudah, budak jajah satu pun boleh. Gini saja. Inilah buah tarap. Buah ni isinya tak berapa besar dan tak berapa cantik. Harga sebiji ni kalau di Sabah besar ni tadi kira musim buah lah. Harganya dalam RM6 sebiji. Kalau bukan musim buah, harganya mungkin dalam RM10 ke RM20 sebiji. Inilah buah tarap isinya. Jenis ni agak kecil kawan-kawan. Kalau berbanding ada yang tarap hijau, buahnya lebih besar. Maksudnya bukan buah ni kawan-kawan, isinya lebih besar. Inilah biji tarap. Biji tarap ni ada yang buang, ada yang tanam, ada juga yang goreng. Jadi buah ni akan buah putih, isi putih ni, dan bijinya sekali lah. Kalau kita nak goreng, boleh goreng. Kalau tak, buang je lah. Pokok buah ni dia tinggi, tak sesuai ditanam di tepi rumah kawan-kawan. Biji buah tarap ni kawan-kawan sangat kecil dan agak berbahaya untuk kanak-kanak kalau makan lah. Kena hati-hati kawan-kawan, takut tercekik. Ok kawan-kawan, inilah buah tarap.